pavlova berry, tiramisu. So cara dia makan macam ni je. Cara dia tu. Dia macam ni guys. Dalam dia pun ada blueberry. Malam-malam pukul 10 orang. Hilang diet kita orang. Hey guys, Assalamualaikum. So vlog kita kali ni ialah kita pergi cafe hunting di Melaka. So kedai yang pertama kita pergi ialah Cafe Malaika. Korang boleh pergi dekat Jongka lah. Tempat ni memang sumpah cantik, cozy. Makanan dia pun memang padu. Korang kena tengok I makan kejap lagi. Tapi sebelum kita start kita punya vlog, I nak you guys like, subscribe and turn on notification macam biasa. Okay? This one spaghetti masak lemak cili padi tiger prawn, pavlova berry, tiramisu. Tiramisu ni tiramisu. This one apa? Tacos. And this one chicken chop. So Safa order sky juice, watermelon lychee dan juga buttercream latte. So enjoy. Okay, now kita nak makan this one. Siapa tak pernah makan spaghetti masak lemak cili padi, and this one is first time. Biasa kita macam buttermilk, butter tu kan. So jom kita rasa. Sedap tak? Ya Allah, hebat sangat. Dia betul-betul rasa macam masak lemak cili padi. Tapi kita makan version dengan mi. Dia lebih kurang macam ni. Siapa tahu, siapa nak rasa benda ala ni dekat Thailand, which is kita orang makan Thailand punya apa tak? Tapi Thailand punya makan dengan bihun. Ni makan dengan spaghetti. So I rate this one untuk sekali suap 10/10. Sedap. And I punya tacos pula sedap doa guys. Dia punya sos pun sedap. Yang this one, yang hijau ni dia rasa macam sedap doa lah. Dia macam mana cakap, daun sup ke ataupun daun ketumbar ke, macam tu lah lebih kurang. And then dia punya salad ni pun best juga. Dia punya yang kuning ni pun best juga. Semua sedap, perfecto. The best tacos yang pernah I try. So kita ambilkan nyanyi dulu. Yeah. Okay, so saya order chicken grill. So chicken grill ni dia ada ayam, dia ada kentang, dia ada tomato bakar, and then dia ada chicken apa? Black pepper sauce. So cara dia makan macam ni je. Cara dia tu. Okay. Rick kena makan dulu.
bagi 8/10. Apa yang sedap? Apa yang lain daripada lain? Tempat lain tomato dia tak bakar, sini bakar. Itu kelainan dia. Mari kita enjoy makan. Sedap. Ngop. Ngop. Senang kita nak rasa dia. Rasa dia punya strawberry atas tu. Kena flat. Kena beli yang flat. Nanti boleh. Semua dah boleh stand lah. Dulu ada buat saya tak boleh. Betul kan? Salah tu. Goyang weh. Goyang. Makan sedalam sekali. Itu makan boleh dia. Dalam tu. Sedang macam item. Dia dah gila lepas bawah. Tahanan. Nak fit dalam ke dunia lain. Makan begini. Tadi ada apa? Coklat. Tak ada coklat. Ni berry. Tapi biasa pavlova. Nak belajar lah buat ni. Tahu buat pavlova ni macam mana? Dia pakai krim kek tu yang dia cantik-cantik tu, tapi version bakar. Sekejap kan? Berapa ber-10? 10/10. Sudah gila kan? So, nak tiramisu. Dah kayu sangat. Sedap. Ni dia punya krim tak rasa mahal sangat. Rasa sosok. Hai, so jom kita makan. Kali ni kita makan dekat Hey Cafe, tapi kita makan ringan-ringan je, just nak bergambar. So dia punya interior cantik. So korang boleh OTD dekat sini. Kita makan dia punya french fries, tapi dah nak habis. Sedap doa. Dia punya sos sedap gila. Air dia. Siapa order cookies and cream. Sedap. Ni ialah cafe. Ini ialah cafe caramel. Kau gila. Ni Syafiq punya air ais coklat. Huh? Tak adalah. Dia sedap. Ni dia rasa macam koko biasa lah. Koko biasa. Untuk Hey Cafe ni I tak sempat nak makan sebab kita orang kenyang time ni. Jadi kita orang akan datang balik Hey Cafe ni untuk try dia punya makanan yang lain. So I will come again. Dah malam-malam ni kan, I terasa lapar. Saya terus siap macam ni, simple-simple je. Malah nak tunjuk OTD kan, tapi simple-simple je sebab I pun baru lepas buat kerja. So why not kita pergi keluar lagi makan jap. Tapi sekarang dah pukul 9.20. I tak tahulah kedai buka ke tak lagi ataupun mana-mana kedai. Macam shopping pun nak masuk mesti dah kena halau kan sebab dia nak closing kan. So jom kita tengok apa yang boleh kita makan. Ramai ya. Dah pun order and chop tempat. Kita order this one. Dia malam-malam ni nak craving ni tak adalah banyak, cuma lapar macam tu kan. Kalau kita order KFC sekarang kan, dia ada dapat voucher tau. Voucher macam ni. Ini bukan promoting tau, tapi I just nak tunjuk. Bila I datang, tak adalah dapat voucher, tapi macam like, banyaknya voucher dia bagi. Dia macam like, shop combo RM27, RM15, save up to 50% KFC punya voucher. So next day I bolehlah beli lagi. So jimat lah duit I kan. So kita tunggu makanan sampai dan kita makan.
sedapnya. Dah. Order sneaker box which is ada cheesy wedges with potato coke dengan HS pieces. HS pieces tu apa? I tak tahu HS pieces tu apa sebab I bukan kerja sini. So guys, Safa order cheesy twister. Lepas tu dapat crispy cheesy hash brown. Tada! Dan juga dapat coke dan HS pieces. HS pieces tu apa? Order meal set. Yes, Safa order sneaker box. Ayam sekali. Yes. So kita orang add on ya Allah lamanya tak rasa cheesy wedges. Kita orang mengidam guys. Lepas Order ni juga. kita orang ada ni apa nama? Syazah order cereal. I tak tahu lah nama dia apa. Dia sebab dia on cereal. Ni Safa tarik kat bawah. Ya kan. So yang ni I pun dah lama I craving gila benda lah ni. Smash potato. Biasa I makan dengan yang dia punya box tu. Biasa kita apa pakai apa? Dinner plate semua tu kan. So malam ni yang ni Syazah order blueberry apa? Egg tart. Blueberry egg tart. Kita rindu makau ke? Kita rindu makau. Cuma makan. Sedapnya. Bismillah. Rangup dia macam sedap je. Macam nak order lagi je. Sedap lah. Blueberry dia. Dah. Sedap. Sedap. Macam makau punya. Dalam dia macam ni guys. Dalam dia pun ada blueberry. Sedap je. Kalau original punya kan sedap kan? Ada ke? Original still ada. Tak tahulah. Jadi kita tanya. Kita tak apa awak. Apa? Sedap. Kita rindu makan. Tapi kita orang kan sedap gila. malam-malam pukul 10 orang hilang diet kita orang. Kan? Sedap. Ni. Ni dengar. Dalam dia macam tu. Sejam kita rasa. Bismillah. Suka oat. Dia mau ke macam vegetarian. Dalam dia macam ni kan. Ayam dia penuh. Tapi dia banyak juga sayur. Salad. Bismillah. Tapi sedap. Dia macam healthy punya snack lah. Malam-malam kan. Okay, boleh diet. Tu apa? Oh lah, masih potato je macam I ingatkan dia macam cheesy wedges je. Rupanya dia Ice brown. ice potato, ice brown. Banyaknya dia tak? Sedapnya. Korang tengok je kita makan. Ni my favourite guys. Kat sini ramai juga. Rupanya semua orang macam kita. Lapar malam-malam. Mubang. Saya nak Dia rasa punya sikit. rupa, ya Allah sedapnya. Pecah sini juga. Dia punya yang atas tu oat. Oat. Dia macam orang letak-letak kat apa salted egg kan? Sedap. Dulu kita orang kecil-kecil Favourite. Asal lalu je ni memang asal makan kena order ni. Dia macam pelengkap. Okay, next Safa nak try yang Syazah punya hash brown. Ni aku punya. Oh, ni bukan set ke? Set saya. Sedap lah tu jujur je. Kalau kita nak enjoy makan dulu, korang saya ingat je, okay? KFC kalau datang KFC tak makan ayam tak wajib lah. Tak sah. Tak sah. Oh tak. Kalau datang KFC, kalau tak makan ayam tak sah.
Okay, next. Safa nak try yang Syaza punya hash brown. Macam lah. Ni aku punya. Oh, ni bukan set kau? Set saya. Sedap lagi je. Okay guys, kita dah kenyang sangat-sangat. Makan malam I rasa paling kenyang kan ni. Kita orang macam order banyak, tapi dia macam tak banyak. Tapi macam nampak banyak, tapi makan macam banyak lah makan. So I makan dah habis ayam. Cuma tu tulang sikit. I dah kenyang sangat. Dah zaman habis. Smash potato kecil habis. Wrap cheesy twister ni I bagi dalam 6/10. Cheesy wedges of course sedap, tapi kita dah kenyang. And dia kurang cheese lah, so I bagi dia dalam 8. Ni sedap sebab ada ayam biasa je kan, tapi sedap. Kalau ada goslo, kalau kita orang order goslo lagi sedap I rasa. I rasa yang kentang ni I bagi 10/10. Sedap doa. And Syaza punya blueberry cheese tart. Egg tart cheese tart lah. Egg tart tu sedap gila, 10/10. Itu saja. So Saya bagi overall 7 sur. 7 sur. 7 sur. 7 sur guys. Apa 7 sur? Tak tahu. 7/10. Bintang lah. Oh, sur tu bintang. Oh, janganlah bintang. Saya overall saya bagi dalam 8. Saya bagi 8 7. sur. Syaza kata 8 sur. Dia macam menu dah biasa makan. Ni je lah. Yang ni je I rasa macam new lah. New. Dengan egg tart tadi. Tapi egg tart dia sedap doa. Kalau korang pergi Macau lagi sedap. Jomlah kita buat trip pergi Macau je. Kita pergi makan egg tart. Sedap doa. Macau punya Portugese egg tart dia memang, ini lebih kurang kan ni. Dia sedap juga. Okay, so kita tamatkan video kita kali ni kat sini. So see you guys in the next video. Bye bye. ABCDG. ABCDFGG. Goodbye.